Last 24 tu saya minum, sakit, lepas tu saya sip. Habisnya tu, saya duduk, ya sedap, padahal saya tak ada rasa sakit. Muhammad Shah, Haji Muhammad Shah bin Ahmad. Saya ada kencing manis. Lepas tu, akhir-akhir ni saya kencing berbuih. Berbuih dia kotor lah. So, saya pernah jumpa doktor. Doktor kata saya punya pinggang ni dah tahap 4 lah. Dia kata, so, be careful lah. So, saya terbaca apa ni, ubat ni lah. So, saya try. Buat trial pack tu satu tu. Ubat dia 24 sachet kan dalam satu tong tu. The last one tu saya minum. Sebelum tu yang 23 tu, saya masih rasa sakit. Last 24 tu saya minum, sakit, lepas tu saya sip. Habisnya tu, saya duduk, ya sedap, padahal saya tak ada rasa sakit. Okay dah, pinggang ni dah tak rasa, kadang-kadang rasa bengkak-bengkak, sakit gitu kan. Tapi dah habis 24 botol ni, 24 sachet ni baru rasa, oh lega. Kalau tidak dulu, pagi, satu saya makan satu, petang satu. Pagi satu, petang satu. Saya buat gitulah. Jadi habis je 24 sachet tu. Situ mana saya return balik beli. Kalau ada orang sakit pinggang, macam saya ni yang dah berumur, cuba. Jangan sayang duit lah. Cuba insyaAllah boleh. InsyaAllah.